Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak masa musim korban kita terfikir boleh tak nak beri sedikit daging korban tu kepada jiran yang bukan Islam? Mereka baik, tolong kita masa susah, jiran sebelah rumah. Tapi boleh ke dari sudut hukum Islam? Ya, hari ini kita akan bincang berdasarkan sumber sahih, bukan ikut perasaan tapi ikut syariat. Pertama, kita kena faham ibadah korban adalah bentuk taqarrub kepada Allah, lambang keikhlasan dan taqwa. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37, daging dan darah itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Jadi korban ini bukan semata-mata daging, tetapi lambang ketaatan. Dalam mazhab Syafi'i, jika korban itu jenis wajib seperti nazar, haram diberikan kepada bukan Muslim. Tapi kalau korban sunat, majoriti ulama menyatakan harus diberi kepada bukan Muslim. Sekadar hadiah atau sedekah umum, terutamanya jika mereka fakir miskin atau jiran baik. Dalil dan amalan sahabat. Dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi dan Mughni Al-Muhtaj disebut bahawa boleh memberi daging korban sunat kepada orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Ibnu Qudamah dan ulama kontemporari seperti Dr. Zulkifli Al-Bakri turut menyokong pandangan ini atas dasar dakwah dan hubungan sosial. Bayangkan, yang kita beri sebahagian korban kepada jiran bukan Islam. Dia rasa dihargai, nampak nilai Islam yang penyayang dan peka terhadap masyarakat. Ini cara dakwah melalui akhlak. Sebagaimana Nabi SAW berdakwah kepada masyarakat Quraisy dengan kebaikan, bukan marah-marah. Kita tak tahu, mungkin dengan sedikit daging korban tu pintu hidayah terbuka. Islam adalah agama rahmat untuk seluruh alam. Bila kita berkongsi rezeki korban dengan jiran atau kawan bukan Islam, kita sedang menzahirkan kasih sayang dan kepedulian. Bayangkan jiran bukan Muslim yang tak pernah tahu tentang korban, tiba-tiba menerima daging daripada kita. Dia akan terasa dihargai dan itu boleh membuka pintu toleransi dan penerimaan. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah yang paling baik terhadap jirannya. Riwayat Al-Tirmizi. Memberi bukan bermakna kita menghalalkan ibadah untuk mereka. Tapi kita menunjukkan bahawa Islam bukan eksklusif, bukan agama yang kasar atau memencilkan orang luar. Ini cara dakwah tanpa kata-kata, tapi dengan perbuatan. Dan kadang-kadang perbuatan itu lebih berkesan dari ceramah 1 jam. Ibnu Qudamah menyebut dalam Mughni bahawa pemberian daging korban sunat kepada kafir diharuskan jika ia membawa maslahat, seperti lembutkan hati, eratkan hubungan dan dakwah secara hikmah. Zaman sekarang ramai jiran berlainan agama. Bila kita berkongsi rezeki, kita bukan saja meluaskan ukhuwah tapi juga mencegah salah faham tentang Islam. Daging korban jadi jambatan kasih sayang. Daripada kita disalah faham sebagai ekstremis, kita tunjuk bahawa Islam itu lembut, penuh empati dan bertimbang rasa. Berikut adalah beberapa garis panduan penting secara ringkas berkaitan daging kurban ini. Korban sunat boleh beri kepada bukan Muslim. Korban nazar wajib hanya untuk Muslim. Beri sebagai hadiah bukan tanda pengagihan wajib. Elakkan beri kepada orang yang memusuhi Islam. Kesimpulannya, Islam bukan keras dan sempit, tapi penuh hikmah dan rahmat. Apa yang penting, kita beramal dengan ilmu yang sahih. Mudah-mudahan dengan korban kita, bukan saja kita dapat pahala, tapi menjadi wasilah hidayah untuk orang lain.